Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke podcast Bau Otak yang dikuasakan oleh UKM Pakarunding. Untuk pengetahuan semua, UKM Pakarunding adalah sebuah firma perundingan di bawah subsidiari UKM Holding, iaitu sebuah syarikat di bawah Universiti Kebangsaan Malaysia, dan kami di UKM Pakarunding menawarkan khidmat perundingan kepada mana-mana syarikat korporat ataupun agensi kerajaan, dan perunding-perunding kami juga adalah mereka dalam kalangan pensyarah dan academician di Universiti Kebangsaan Malaysia. Hari ini kita bersama dengan seorang lagi academician daripada Universiti Kebangsaan Malaysia untuk kita bincangkan satu topik yang hangat beberapa hari ini. Sebab kalau kita tengok balik, isu ni sebenarnya bukanlah isu yang baru. Isu ni adalah isu lama yang kemudiannya hari ini menjadi bual mulut orang, iaitu isu pelarian Rohingya. Yang mana kita tengok hari ini, isu Rohingya ni adalah satu isu yang sangat complicated untuk kita bincangkan sebab ia melibatkan undang-undang antarabangsa. Jadi bersama dengan saya hari ini ada seorang pensyarah daripada Fakulti Undang-Undang, iaitu Prof. Dr. Salawati Mat Basir. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sebelum kita masuk, kita tenggelam dalam topik bual bicara kita tentang isu pelarian Rohingya di antara isu kemanusiaan dan kedaulatan negara. Saya rasa boleh kot Prof kenalkan diri, mungkin ceritakan sedikit tentang latar Prof, kemahiran, kepakaran dan sebagainya. Baiklah, saya Salawati Mat Basir daripada Fakulti Undang-Undang. Mm-mm. Saya belajar di UKM daripada first degree, master, PhD semua UKM. Oh. Ya. Jadi UKM ni memang orang kata dan kembalilah menabur bakti ke UKM setelah di luar 6 tahun menjadi Peguam Bilik dan Pengacara dan juga bersama dengan United Nations Conference on Trade and Development. Jadi kemudian saya balik dan saya bawa pengalaman itu ke fakulti dan sekarang saya dah berkhidmat 21 tahun di UKM. Dan memang saya bidang kepakaran saya memang undang-undang antarabangsa. Undang-undang antarabangsa. So sebab Prof juga terlibat dengan isu pelarian di luar sana. Ya. Sebahagian daripada kepakaran lah. Di Ya, UKM Prof mengajar? Di UKM saya mengajar undang-undang antarabangsa, undang-undang pembangunan antarabangsa yang juga ada isu pelarian di dalamnya, undang-undang nuklear dan undang-undang angkasa lepas. Kalau Prof boleh kongsikan sikit lah tentang isu Rohingya ni kan, kenapa dia complicated sangat sebenarnya? Mungkin untuk penonton yang tak faham lagi tentang asas isu Rohingya ni, apa asas yang mereka mungkin boleh faham? Okey, begini, isu Rohingya ni ada dua. Pertama, undang-undang domestik Malaysia iaitu undang-undang immigration tahun 1959/63. Kemudian kita ada satu undang-undang antarabangsa yang kita panggil sebagai undang-undang hak kemanusiaan antarabangsa atau international humanitarian law, yang di dalamnya ada refugee law dan juga hak asasi manusia. Okey, Malaysia ni dah dia bertembung di situlah yang sekarang masalah kita, sebab Malaysia sebenarnya kita bukan penanda tangan kepada Konvensyen mengenai pelarian 1957 dan juga Protokol 1967. Jadi kita sebenarnya tak ada obligasi pun nak ambil orang Rohingya ni. Tak ada tanggungjawab pun. Tapi disebabkan dasar kemanusiaan, dia pun datang daripada negara ASEAN, beragama Islam, dan kita ni majoritinya beragama Islam di Malaysia, dan yang bukan Islam pun kesian. Jadi bagi masuk atas dasar kemanusiaan ya. Ihsan Malaysia. Saya nak tekan kata ihsan ni. Okey, ihsan Malaysia. Jadi datanglah. Datang dan duduklah di sini. Masalahnya bila dia sampai, dia di bawah Akta Immigration adalah illegal immigrants. Pendatang haram, pendatang tanpa izin. Jadi berlagalah hak asasi tadi ni dengan undang-undang Malaysia. That's why kita selalu kata the refugees in Malaysia, they are living in limbo. Memang pun. Ramai di antara mereka yang immigration tangkap, kemudian keluar balik, kemudian dia tunjuk kat UNCHR, keluar balik, ya, dan mereka ini diuruskan oleh UNCHR. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian yang ada dekat Bukit Tongko. Ya, itu sahaja. Itu permulaannya. Dan sebenarnya bermula dulu orang Vietnam, tapi orang Vietnam memang semua dihantar ke dunia ketiga. Dan sekarang ni yang ada sekarang ni ada banyak jenis pelarian, tapi majoriti terbesar pelarian ataupun stateless yang ada di Malaysia adalah daripada etnik Rohingya Myanmar. Yang lain ada Palestin, ada Pakistan, ada India, ada Sri Lanka, ada Somalia, ada Sudan, tapi mereka ni kelompok kecil-kecil, 200-300 orang, jadi tak nampak. Yang ini memang paling ramai. Yang berdaftar pun dah 128,000. Dan belum kira lagi anak-anak pinak yang akan keluar dan sebagainya. Saya rasa kita kena faham, bezakan sikit kan untuk penonton yang nak faham.
di antara pelarian, pencari suaka, migrant ekonomi dan juga pendatang tanpa izin kan. Pelarian ni macam isu Rohingya, pencari suaka pun hampir sama tapi mereka meminta perlindungan daripada kerajaan. Betul. Migrant ekonomi secara sah lah. Pendatang tanpa izin adalah mereka yang masuk negara tanpa izin lah. Tanpa izin. Cuma macam Prof cakap tadi, wujud pertindanan between pelarian ni dengan pendatang tanpa izin, sebab technically mereka memang bukan pendatang, mereka memang pendatang tanpa izin. Betul. Sebab masuk tanpa permit dan sebagainya, dokumen yang sah. Jadi di situ dah datangnya kad UNHCR tu sebagai, nak cakap, sebab saya baca dekat artikel banyak, sepatutnya Malaysia ni hanya tempat transit saja, tapi dah jadi tempat untuk dorang beranak pinak, macam melahirkan anak, membina keluarga dan sebagainya sekarang ni. Bukan dah bina keluarga, bina keturunan. Okey, sekarang ni macam ni. Kad UNHCR tu bukan senang dapat. Yang banyak dapat sindiket. Sindiket yang beli, yang jual. Dan untuk pengetahuan, saya kena bagi tahu, UNHCR dia tidak mengeluarkan kad sesuka hati. Dia sebenarnya kad UNHCR dia keluar dia bertahun-tahun baru dapat. Dia bukan pergi interview sekali dapat, tidak. Dia ada 7-8 kali interview. Dan dia ada soalan-soalan, dan dia ada peraturan, ada syarat-syarat untuk dapat kad UNHCR. Sebab kad UNHCR ni dia istimewa. Apabila seorang bapa kepada keluarga pelarian itu dapat kad UNHCR, seluruh keluarga dia dapat. Dia bukan macam saya dapat, lepas tu suami saya, anak saya tak dapat. Tidak. Saya dapat, seluruh keluarga saya dapat. Seluruh keturunan saya dapat. Maksudnya, contoh katakan IC kita, satu IC, dia mewakili semua keluarga ke? Ya, dia mewakili semua keluarga. Tapi dia bagi satu dokumen saja? Tak, nanti dia akan pecahkan lah. Macam semua, jadi you ada kad UNHCR tu. Jadi, kad UNHCR ni, dia bukan immunity card ya. Yang mengatakan macam you tak boleh sentuh dia, tak boleh tangkap dia. Itu hanyalah kad daripada Pertubuhan Masa Bersatu mengenai pelarian untuk memberitahu, identifikan dia bahawa itu dia adalah pelarian, membezakan kita dengan dia. Maknanya orang tempatan dengan mereka yang mendapat taraf pelarian. Dan bila kad UNHCR ni dapat, mereka ni dalam senarai menunggu untuk dihantar ke negara ketiga. Sebab itu proses baru dapat kad UNHCR. Proses ke negara ketiga lain. Dan memang sangat pasif. Saya terpaksa cakap UNHCR sangat pasif dalam memindahkan etnik Rohingya keluar negara berbanding etnik lain. Sebab pertama, syarat untuk ke Amerika Syarikat, ke Kanada, ke Australia, ke United Kingdom dan mana-mana negara Eropah sangat ketat. Malah saya rasa temu bual kami, grup saya dulu dengan Pesuruhjaya mengenai pelarian, dia pun mengatakan bahawa pelarian Rohingya ni paling lambat sekali nak terima semua. Sebab dia tak educated. Kemudian taraf hidup dia, keadaan hidup dia menyebabkan negara dunia ketiga hanya memilih yang elok-elok saja di kalangan mereka. Yang dapat pergi tu kan, nampak rupa elok kan. Yang hitam topuk-topuk ditinggalkan dekat kita. So, jadi itu masalah. Jadi yang Malaysia ni, dia yang kita marah sekarang, kita tengah hadap ini. Ya, betul. Dan dia ni manusia. Bila masuk, dia kena makan. Dia nak berumah tangga. Dan kita pula tak ada mekanisme pengawalan. Betul. And I put the blame on the government. Saya memang nak cakap sebab kami dulu dah buat 21 tahun dulu. Dah hidangkan dah apa yang patut dibuat. Tapi government tak nak pakai. Okay? Selalu merasakan bahawa tak apa, kita ada MKM directive apa. Kita ada ni, kita ada itu. Lupa bahawa golongan pelarian ni beranak satu family kat 10 orang anak. Orang rakyat Malaysia 1-2 je anak. Jadi di sini orang dah bising kan kemudahan hospital, attitude dia. Sedangkan yang bayar cukai tu kita. Dan kalau kita tahu pun sebenarnya ada laporan yang mengatakan kerajaan terpaksa menanggung. Ya, ini laporan sah. Kerajaan menanggung setiap tahun hal-hal yang beranak pinak, sakit-sakit semua ni di hospital kerajaan ni 30 juta. Ui, tinggi. Saya macam 30 juta banyak boleh buat kan. Tapi itu cukai siapa? Cukai rakyat Malaysia. Dan bila rakyat Malaysia yang nak bersalin terpaksa gimpit dengan diorang, memanglah kita marah. Jadi itu sebab saya kata saya put the blame balik kepada Kementerian Dalam Negeri. Mana pengawalan pelarian? Daftar pelarian yang ada hari ini, daftar pengawalan pelarian DPP itu bukan pengawalan, bukan mekanisme pengawalan. Kita kena ada mekanisme pengawalan. Pengawalan yang macam mana? Dari awal dia masuk, kita tempatkan dia dekat mana? Kita nak pastikan mereka ni anak keluar kan. Kalau mereka tak berpendidikan, siapa nak ambil? Itu yang melambat dekat Malaysia sekarang. Saya selalu ambil contoh Costa Rica dengan Uganda. Mereka menerima jutaan pelarian. Tapi apa yang Costa Rica dengan Uganda buat ialah diorang assimilatekan orang-orang ni. So mungkin orang pun kurang sama, senang sikit kan.
Sebab itu Latin, yang ini Afrika kan, jadi senang. Tapi mereka kawal. Pergerakan tu dia kawal. Maknanya, you tak boleh masuk bidang kerja macam ni. Dia dah ada law dia. Dan dia buat sekolah. Dia buat klinik khas untuk pelarian. Jadi, di situ USCHR senang nak tengok, okay, yang ini pandai, cerdik. Okay. Dia bagi kemahiran pada pelarian. Bila pelarian tu ada kemahiran, pelarian tu boleh masuk untuk kerja-kerja yang tak akan ambil pekerjaan rakyat. Ingat tu, kita tak akan bagi pekerjaan kita pada dia. Tapi macam dia orang jadi tukang pembersihan kan. Lepas tu dia orang kerja macam kerja-kerja buruh lah. Kerja-kerja buruh yang rakyat negara tu tak nak buat. Jadi saya tengok bila dia bagi skill tu, lepas tu dia orang ni belajar tau. Dia belajar malam-malam. Yang mana kerja buruh tadi belajar malam-malam sampai dia dapat macam tahap diploma dan sebagainya untuk tu. Jadi dia orang ni senang. South Africa ambil, Kanada ambil sebab dia boleh cakap bahasa Inggeris. Kita nak yang macam tu. Sebab kita akhirnya apa? Kita nak diorang pergi. Bukan duduk dekat sini. Dan diorang pun cakap diorang nak pergi. Cuma bila yang kita tak ada pengawalan. Kita tak ada pengawalan. Tunjuk kat pasal apa mekanisme pengawalan pelarian. Tak ada. Jadi bila tak ada, diorang ni kita biarkan lah bersepah. Dia pelarian, bila you biarkan dia bersepah, tak ada kawalan, dia pula tak assimilate dengan masyarakat, kita hadaplah yang ada hari ni. Dia akan buat kepala dia lah. Nak kata 100% nak marah dia, tak boleh sebab kita bagi masuk. Sempadan Malaysia, kedaulatan Malaysia tu kita yang buka. Kalau kita tutup macam Singapura memang no nonsense lah. Tidak ada pelarian, tidak ada suaka, semua tak ada. Dia tak apalah, mungkin dia kecil. Tapi itu yang saya nak cakap. Kita yang bersalah. Kalau Prof boleh kongsikan sikit apa yang waktu Prof ada mention tentang UKM pernah menawarkan kat KDN satu proposal. Boleh Prof kongsikan sikit proposal tu tentang apa? Mungkin katakanlah kod-kod ada pegawai KDN yang tengok. Ni nak kisah lama zaman muda-muda dulu kan. Masa tu saya baru join UKM, tapi masa tu Prof Dr. Azizah Kasim, Prof Dr. Zarina, Datin Dr. Rohani. Ini anak-anak nama-nama orang kata otai lama UKM tau, yang memang diorang memang migration. So saya join group dia bila saya masuk sebagai master student, dan sampai hari ini pun saya masih dalam group tu. Kita bantu orang-orang yang ni. Jangan cakap tak bantu. Bantu. Okay, kita tengok apa yang patut buat. Bila kita dah lama dan kami sampai pergi ke Cox's Bazar tengok kan, dia memang diorang akan berlayar ke Malaysia pada bulan September. Sebab itu adalah waktu angin monsun untuk membawa mereka ke Asia Tenggara. Nanti tunggulah bulan 9 nanti. Boleh je buat teropong tengok berapa banyak kapal nak masuk. Okay, saya cakap benda ni sebab ada insiden dulu. Orang bising lah macam ni lah. Dia ni kan isu Rohingya dia macam setiap 3 tahun sekali. Dia akan meletup setiap 3 tahun tu senyap. Kalau dia akan meletup lagi senyap. Saya dah agak dah 2023 benda ni meletup. Saya cakap dekat podcast di Utusan. Kemudian masa tahun 2025 Malaysia jadi tahun lepas kan pun bangkit balik. Dia akan macam tu tau. Dia lepas tu senyap. Tiba-tiba tahun ni memang menggelegak sebab rakyat dah tak tahan. Tentera laut pernah tolak satu kapal, tak nak bagi masuk. Tapi NGO kemanusiaan Malaysia merentan-rentan. They are human being, this that, bagi masuk. Kita kena faham, tentera ikut arahan. Terus tolak. So tembak. So masuk. So TLDM tak ada isu masuk lah. Dan TLDM dia punya bidang kuasa laut bukan darat. So bila dah sampai darat, siapa yang nak ambil? Polis yang ambil. Masa tu dekat Langkawi, saya ingat lagi. Bila sampai Langkawi, dia ada beban pula pada polis. Polis pula macam-macam cerita, tiba-tiba dia pula nak kena hadap. So polis ambil, nak letak mana? For Navy, okey dah. Kita dah habis di situ. Tapi yang ramai-ramai ni macam mana? Yang muka kesian, yang tak makan sebelah hari, teman tu kan. Polis terpaksa ambil, last letak kat Bukit Malut. Jadilah Bukit Malut tu penempatan paling menakutkan untuk Rohingya. Dia lagi berkuasa pada orang tempatan. Tanya orang Langkawi. Jadi, nampak tak? Tak ada kesudahan, dia cycle yang sama. Dia akan datang, NGO akan menjerit untuk bagi dia masuk. Kemudian bagi masuk, where is the NGO? NGO yang sedia ada ni bantulah, yang memang ada ni adalah bantu. Tapi NGO kan. Jadi itu sebabnya yang macam kita cakap tadi, kami dah nampak benda tu, maka kami come out dengan satu plan. Masa tu tahun 2004. Oh, lama dah. 2005, 2004 saya ingat lagi. Kami ke KDN bukan sekali tau. 3 ke 4 kali malah kita pernah buat pertemuan dengan pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara, bukan sekarang lah, yang dulu lah. Kena halau lagi. Isunya sebab kami sebut diorang ni stateless. Dan pengarah tu kata no, saya tak nak sebut stateless, nak sebut sebagai refugee. Masalahnya, dia memang stateless. Bila dia stateless, lagi besar isu pada Malaysia, macam mana kita nak keluarkan dia? Sebab
sebab dia bukan refugee ni dia macam Karen Shina tu refugee sebab diorang di-admit oleh kerajaan Myanmar, tapi diorang dimusuhi. Yang ini memang you are not our people, dia kata. Walaupun dia pernah bagi kerakyatan kepada Myanmar Rohingya ni, tapi lepas tu dia tarik balik. Jadi dia dah stateless lah. Ikut law dah stateless. Jadi bila stateless ni, perlindungannya lagi kena banyak sebenarnya. Kod undang-undang antarabangsa kemanusiaan. Oleh itu, kami kata, okey, sebelum dia beranak banyak ni, tahun 21 tahun dulu kan, apa perancangan pengawalan pelarian oleh kerajaan Malaysia? Kita buat. Kita hantar, kita duduk bincang, saya ingat lagi masa tu. Memang teruk lah kita orang ni. Waktu saya master student lagi, saya buat. Kita hantar pada KDN. Kita dipanggil lah meeting. Sebab benda tu komprehensif. Kita kata, kita nak ada satu penempatan. Kita kena tawarkan satu penempatan yang jauh daripada tempat rakyat Malaysia. Jadi kita tahu orang tempatan tak selesa. Okey, kita bukan nak asingkan dia sebab dia pelarian, tidak. Kita nak dia duduk dalam keadaan yang kita boleh kawal dia. Kita buat satu kompleks pelarian, kita kena berduit. Sebab kita bagi dia masuk. Mama saya tahu rakyat Malaysia, kenapa kita? No, sekarang ni yang bagi masuk tu Malaysia. Okay, sekarang bila masuk, kita kena bertanggungjawab. Walaupun law kita tak iktiraf dia. Okay, sekarang kami dah buat plan. Okay, berapa ratus orang boleh duduk dalam tu. Kita ada pusat kemahiran, kita ada sekolah. Sebab kita nak bagi diorang pandai baca ni, nak bagi luar. Bukan nak bagi duduk sini. Kita dah buat. Dan kita dah anggarkan berapa perbelanjaan setahun. Apa peringkat-peringkat, kita buat dah. Kita dipanggil lah meeting. Macam tu je lah. Kemudian datang lagi, kita buat lagi, kita pergi lagi. Setiap menteri KDN baru kita pergi. Tapi bila dah 3-4 kali pergi, kena halau pun pernah. Jadi kami rasa you not appreciate lah. Kerajaan tak appreciate apa yang sarjana UKM buat. Jadi kami ambil keputusan, tak apalah. You deal with it. Dan kami memang menjangkakan letupan akan berlaku. And yes, this is. Kita gelak je. Kita gelak. Saya gelak. Sebab apa? Penat. Kalau nak cakap pasal rights for refugees to work, pada saya dah terlalu lama. Tahun 2013, kita dah ada bab dalam buku. Saya tulis. Prof. Dr. Zarina, saya, Prof. Dr. Rahani, semua kami dah tulis. Dan saya salah satu je bab saya tulis pasal right for refugees in Malaysia. Dah tulis 13 tahun dulu. Tak ambil pengajaran ke? Tak. So, padahnya gini lah. So, saya kata, saya suka nak tunjal orang yang kami dah bagi, kami dah ni. You nak tunjal pelarian, you bagi dia masuk. You bagi dia masuk. Kalau tak bagi dia masuk, tak apa. You bagi dia masuk. Jadi sekarang, hadaplah. Sekarang masalahnya yang menolak proposal kami ni, dia tak duduk sebelah rumah Rohingya. Dia tak duduk dekat flat-flat dekat dengan Rohingya. Dia duduk tempat-tempat elit. Jadi mana dia pernah nampak Rohingya? Tapi rakyat biasa yang pergi pasar, yang terpaksa dealing ni, semak. Sebab pada saya rasa saya terancam apabila saya pergi Bukit Bintang. Ini my own experience ya, tanpa prejudis ya. Ditarik-tariknya baju saya, makcik, bagi duit. Apa ni? Malaysia bukan macam ni. Nampak? Kita dah balik pada zaman negara miskin tau. Dengan orang yang macam ni. Dan apa kita penerima tetamu tourism yang paling tinggi dekat Asia Tenggara. Orang putih makan suka kan. Orang Eropah kan suka pergi Bukit Bintang kan. So itu pun neighbor kita Indonesia, Singapura pun suka pergi Bukit Bintang. Dia bayangkan baju dia kena tarik. Dia kata, teruknya Jakarta pun tak macam ni. Apa ni dia kata. So saya beranggapan bahawa masalah ni janganlah dipandang sepi. Janganlah anggap benda ni nothing. Benda ni penting. Untuk nama baik dan juga kita punya di persepsi antarabangsa. Saya setuju sebab kita kena address, sebab kita nampak sekarang ni isu ni tak di-address dengan baik oleh pihak kerajaan. Sebab nak tak nak kita kena setuju isu ni dah melarat. Sebab kita pergi dekat Bangi lah, saya rasa ada je nampak beberapa orang Rohingya yang ketuk pintu, tingkap kereta dan sampai marah-marah. Kadang-kadang ada yang meludah. Lepas tu isu di Selayang yang diorang berniaga, lepas tu sampah ditak tepi, satu kerja pula untuk di BKL dan sebagainya. So ini at the end, kalau kita tak address isu ni dengan baik, dia membelanjakan kita punya cukai dengan lebih tinggi. Sebab tu saya rasa kita kena, sekarang keadaan dah semakin teruk. So kita memang kena ada satu solusi. Kalau pada pandangan Prof lah, di masa sekarang ni, apa yang kita boleh lakukan kepada isu ni? Jangan bagi masuk. Jangan bagi masuk. Tampan semua jalur perairan. No. And tell them, don't come. Sebab, ingat tak peristiwa Wang Kelian? Yang tak ada apa-apa keputusan tu, walaupun dah buat Suruhanjaya diraja, whatever lah. Tak ada kan? It involve people yang ada kepentingan. Saya cakap terang je. Saya ambil contoh, mungkin a little bit sensitif, tapi pada saya bila kita nak buat podcast, kita kena berani kan. Okay, saya ada, bila kita buat FGT kan, kita akan jumpa dengan semua orang kan. Dan salah seorang ni, yang dia kata dia memang sedang siasat.
berkenaan dengan UNCHR punya kad di Terengganu. Sebab dekat Terengganu ramai orang Terengganu pun dah tak selesa dah sekarang ni. Ya. Dia kata waktu bila saya dah buat siasatan, ni pegawai polis saya nak buat siasatan, Prof, dia kata, berkenaan dengan kad UNCHR. Saya rasa ni bukan UNCHR yang bagi. Ini sindiket yang buat, dia kata. Senang sangat dia orang dapat. Dia kata, oh betul, saya kata. Bila dia dah memulakan siasatan tu, tiba-tiba dia dihantar cuti belajar. Oh. So fishy for me. Macam twing kat situ kan. Okay, satu. Kedua, benda yang sama, pernah mereka buat serbuan lah, macam dekat kawasan Rohingya terlalu banyak kan. Tiba-tiba ada nampak cawangan parti. Maknanya Rohingya ni pun dah masuk dalam parti. Ada cawangan macam contoh cawangan Bangi, parti ni cawangan Bangi, tak nak sebut lah. Jadi pada saya ini semua pengkhianat dan petualang yang menyebabkan rakyat sekarang tengah marah. Yes. Itu sebab pada saya Rohingya ni you nak cakap apa sebenarnya? Jalan yang paling baik tutup sempadan. Tutup sempadan sebab mereka yang jadi penyelundup. Okey, nak tahu kenapa? Orang Rohingya ni, diorang akan datang Malaysia. Diorang tak nak duduk Indonesia, diorang tak nak duduk Thailand. Melainkan memang dah tersesat masuk lah kan. Memang purpose-nya Malaysia. Kenapa? Malaysia negara Islam, Malaysia tak bunuh kita, kita boleh banyak pinak, kita itu, kita ini. Yang paling penting sebab apa? Bila lelaki tu dah umur 18, 19 tahun, gatal nak cari bini. So dia import yang daripada Cox's Bazar tu. Masuk dalam kapal. Itu semua aturan ni diorang yang buat tau. Bukan orang tempatan tau. Bukan orang tempatan. Kalau sedikit yang ada kuasa lah. Saya percaya macam mana dia boleh datang berkapal-kapal kalau tak ada orang yang berkuasa yang tahu all this ni. Sebab seorang pendatang ni boleh menguntungkan sangat banyak. Satu parti ni. Kan? Jadi apa yang berlaku ialah apabila diorang dah mula nak berumah tangga di usia yang sangat muda, dia akan ambil budak-budak bawah umur. Asal dah reach puberty, okey 14-15 tahun bawa kahwin kan dekat sini. Dia bukan kahwin ikut cara agama Islam kita. Dia tak ada siapa yang pantau. Lepas tu pandai-pandai dia keluarkan kad kahwin dia. Siapa yang bagi? Tu tengok, punyalah teruk kita punya penguasaan sampai kita tak boleh nak pantau diorang ni macam mana. Okay, that's one thing. Kemudian bila dah jadi macam tu, diorang ni akan beranak tanpa henti. Kita boleh BFGD tu, kita jumpa NGO semua. Ada NGO yang cakap dengan saya, memang diorang cakap, purpose ni diorang nak beranak. Nak beranak supaya diorang ramai lah, maknanya ramai so berkuasa kan. Bila rakyat ramai dia berkuasa, dia nak minta hak. Itu yang kita sebenarnya Malaysia ni. Saya cakap terus terang, kita baik. Rakyat Malaysia ni tak kira dah siapa pun baik. Baik sangat. Tak apalah, masuklah. Malaysia ni kalau tengok antara 11 negara ASEAN, yang paling loose pintu dia. Yang orang kata masuklah, perompak ke, siapa masuk. Masuk, tak apa, kita okey. Negara lain you don't ever. Don't. Singapura memang tidak lah kan. Memang tidak lah. Dia ada tembak je daripada jauh kapal tu. Indonesia pun sekarang very strict. Thailand lagi lah. Thailand lagi bagus. Dia nampak kapal Rohingya tu macam dah nak mati mendarat. Dia bagi air, dia bagi makanan. Pergi Malaysia. Dia bagi minyak. Pergi. Biasa. Itu cerita biasa untuk mereka di lapangan macam saya. Tak payah nak tunjuk-kejut lah. Tak payah nak kata ASEAN country. ASEAN country tidak berfungsi. ASEAN country kalau boleh semua pergi Malaysia. Pergi, dia kata. Don't. Itu sebab sekarang Thailand dia nampak baik. Sebab dia dah mengecikkan orang ni. Dia halau ni pergi ke Malaysia. So di bulan lepas nampaklah baik. So dia dudukkan dia orang ni satu kawasan. Jadi nampaklah macam Thailand. Orang nampak Thailand very good. Thailand provide this, provide that. No. Thailand halau dia pergi ke Malaysia. Jadi itu sebab saya bila orang tanya, adakah negara ASEAN membantu Malaysia? Tidak sama sekali. Malaysia terpaksa hadap benda ni sorang-sorang. Dan kita hadap sebab atas kebodohan sendiri. I have to say this. Cuba kita fikir baik-baik. Kalaulah ada pemikir di pihak kerajaan untuk lihat dengan tenang daripada tahun 2004 tu apa akan terjadi dalam masa 21 tahun. Tengok apa akan terjadi. Anak dia satu family 10 orang, 9 orang, 7 orang. Rakyat Malaysia anak seorang, 2, dah. Tak ada dah. Kita pula yang bila lama-lama nanti memang kita akan guna tenaga dia lah. Bila dia dah ramai, dia akan masuk dominasi sektor buruh dan sebagainya. Di situlah hak dia untuk minta sebagai warga negara akan ditunaikan. Walaupun kita cakap tidak, no. Betul. International law can prove that. It will be happen. Itu sebab saya lantang lah. Pada saya sayang negara saya. Kita punya tajuk pun antara kemanusiaan dan kedaulatan. Betul. Saya pilih kedaulatan. Saya nampak sebenarnya isu ni, dia tak ditangani dengan baik sebab kita nak kasihan. Kita nak simpati dan mengangkat hak kemanusiaan. Tak salah. Tapi dalam masa yang sama, kita tak ada kita tak ada
apa yang kita nak buat setelah menerima mereka menjadi sebahagian daripada duduk di sini. Betul. Itu masalah kita. Itu yang kita dah buat daripada tahun 2024, 2004 lagi. Kita kata mekanisme pengawalan pelarian mana? Kami tanya. Jawapannya, kita ada direktif MKN, kita ada KDN itu, KDN ini. KDN mana? Jawatankuasa mana? Jawatankuasa tu tunjuklah. Siapa yang jadi jawatankuasa tu kalau cari businessman tak guna. Cari mereka yang betul-betul faham apa itu masalah pelarian. Kena melababitkan semua. NGO, IGO, pegawai-pegawai kerajaan yang deal with this thing, immigration. Orang nak salahkan immigration. Pada saya, kadang-kadang immigration pun tak nak salah juga. Sebab sekarang ni, hak mendarat tu bukan ikut pintu masuk betul. yang immigration jaga. Kadang-kadang kesian tengok immigration kan. Walaupun immigration tu dituduh dengan macam-macam. Tapi kadang-kadang saya fikir, kesian immigration apa salah dia dalam hal ni kan. Sebab dia bukan masuk ikut pintu lapangan terbang. Yang kita boleh kata immigration mungkin ambil rasuah dan sebagainya. Masuk ikut tepi laut. Laut siapa jaga? Itu sebab saya memang cakap terus terang. Saya memang pandangan saya tegas mengatakan bahawa kita tidak harus menerima mereka lagi. Kalau kita nak tambah lagi masalah yang sedia ada, Betul. saya risau akan jadi isu rusuhan. Kena ingat ya, apa yang berlaku di Belgium hari ini, apa yang berlaku di Paris hari ini, itu adalah hasil daripada keterbukaan. Sekarang tengok, Jerman dah tutup. Perancis lepas jadi tunjuk perasaan yang memusnahkan hampir sebahagian Paris tak nak. Belgium di Brussels pun sama. Adakah kita nak tunggu macam tu? Sebab sekarang ni semangat anti-migration makin teruk di seluruh dunia. Sebab apa? Sebab sifat immigrants tu. Dah dibagi peluang, elok-eloklah. Dan juga dan kerajaan pun kena usahalah dengan UNHCR. Tengok macam mana, pemantauan yang macam mana, berapa ramai, asyik sampai beratus-ratus ribu. Bila nak pergi ke dunia ketiga? Sebab tempat ketiga ni biasanya macam saya kata, diorang sangat particular. Dan UNHCR bukan semudah itu nak tempatkan mereka sebab kena dapat keputusan daripada negara-negara tersebut. Kalau yang pergi macam saya katakan, yang pandai-pandai, yang cerdik-cerdik, yang elok rupa paras. Jadi sebab apa? Sebab nampak, okay, this is a potential for our people. Tapi yang bermasalah, yang tak educated, yang duduk bersepah dekat tepi jalan, duduk ludah orang tak bagi duit ni, dia tak nak ambil. Ayam tinggalnya kepada kita. Itu sebab saya kata, takkan kita nak biarkan macam ni? Sebab rakyat Malaysia ni satu benda tau. Sangat sabar. Sabar rakyat Malaysia ni. Saya banyak pergi negara kan. Memang Malaysia ni rakyat dia sabar sangat. Tapi kalau hilang sabar tu rasa agak-agak macam mana itu yang saya sedang fikirkan sekarang ni. Yang tengah nak tulis jugalah kertas kan. Nak juga buat tulisan popular macam what's next for Rohingya in Malaysia? What's next? Kan? Tapi pada saya kalau kerajaan nak tengok benda ni secara serius, nak jaga hati rakyat, not because of pilihan raya, memang nak jaga hati rakyat jalan jangka masa panjang, kerajaan dah boleh stop lah pada saya. Kerja jaga perairan. Jaga perairan dan kita tahu bila bulan ni nak datang. Jaga perairan and we have to very stern. Sebab orang putih ke, UNHCR ke, apa-apa boleh cakap apa je. Tetapi yang hadap tu kita. Kita. Dan pada saya penting kita. Dan ingat, apabila terlalu ramai, sabotaj, espionage boleh berlaku. Benda tu dah ada. Jadi pada saya nak ke tengok macam mana imigran memusnahkan tunjuk perasaan kat Paris. Habis kedai-kedai mewah kan. Macam dekat Brussels. Dalam minggu ni je. Jadi pada saya kita belajarlah daripada negara lain atas keterbukaan kita itu. Untuk ada yang bercakap nanti orang apa ni, mereka yang dah ada dekat Malaysia ni, yang beranak pinak, ada anak-anak, mungkin ada cucu ke kan, mungkin yelah kita halau diorang. Problemnya adalah macam mana kita nak halau sebab mereka ni adalah stateless macam Prof cakap tadi. Kalau contohnya imigran ataupun pendatang tanpa asing, contohnya daripada Bangla yang datang ke Malaysia, kita boleh call kerajaan untuk mengesahkan yang mereka ni adalah warga negara Bangladesh dan kita boleh hantar. Betul. Walaupun menggunakan kos Malaysia, kita tahu ada tujuannya. Betul. Tapi macam isu Rohingya ni, mereka tak ada negara. Jadi katakan kalau kita bagi kapal, dia akan jadi isu lah pada UN nanti. Dia macam saya katalah, okay, memang Malaysia boleh tolak dia orang. Dan domestic law is actually allow that thing. Nak tolak ke mana? Itulah. Ke mana? Nak balik Myanmar? Tidak, sebab dia stateless. Myanmar memang akan tutup sepadan, tembak habis. So, itu sebab Bangladesh pening dengan dia orang. Dan diorang terpaksa drastik lah sebab Bangladesh pun ramai rakyat kan. Tak boleh nak hadap engkau seorang je. So, dia drastik lain nak letak kat pulau, menjerit-jerit lah. Tapi nak buat macam mana, duduk je. Dan macam kita, sekarang ni what's next? Sebab pada saya,
kita kena belajar lah. Dan sebab sekarang ni memang semudah lah kan menteri cakap kita tak boleh buang dia. Macam tu je. So, kalau tak boleh buang, Apa macam mana? solusi dia? Apa solusinya? Macam tu je. Macam tu je. Semudah itu saya kata kan. Jadi saya sorry to say, saya bukan against the government. Tapi saya rasa bila benda tu nampak sangat tidak bertanggungjawab, maka berilah tanggungjawab itu. Ya, sebab pada saya rasa pihak berkuasa sebenarnya kalau polis, tentera apa dia orang boleh je. Dia tak masalah. Tapi masalahnya bila menteri-menteri kita nak play safe. Nak play safe sangat. Tak nak itu, tak nak ini. Oh, nanti di international macam betul. Saya mengaku kalau kita halau dia orang keluar, memang kita akan kena sanction atau embargo oleh United Nations sebab bersifat sangat kejam dan zalim. Okey, di sebalik itu macam mana kita nak buat? Itu sebab saya kata jangan tambah masalah. Saya senang je. Saya tak kira lah diorang yang berada dekat Kanada ke, dekat US ke, nak kutuk kenapa kau dah duduk kat sana, kau diam. Yang kita kat sini nak hadap ni yang masalah. Kau tak kau angkut je semua buat balik sana, saya katakan. Sebab it's attitude. Attitude Betul. yang tak ikut peraturan negara. Itu yang orang marah. Kan? Lepas tu pada saya jangan menuntut yang bukan-bukan. You are nobodies. Cukup baik kami bagi tempat berlindung. Kan? Baik-baik saja. Kemudian daripada saya, bila jadi macam tu, kita kalau nak halau dia pun, kita yang kena nanti. Sebab tak ada negara yang nak terima. Kemudian dia tak boleh pergi negara dunia ketiga nak campak dekat US. Semua tak boleh. Jadi kita terpaksa menanggung. Ini yang kita sedang tanggung hari ini. Saya nampak benda ni sebenarnya dia akan membuka ruang untuk lebih ramai imigran selain daripada Rohingya pun datang ke Malaysia. Memang. Kan saya kata tadi, ada Sudan, ada Somalia, ada Palestin, ada Sri Lanka, ada India. Ada macam-macam. Cuma, even dari Myanmar, yang Karen, Puak Karen, Puak Chin, diorang ni bukan Islam. Dan diorang dijaga baik oleh pihak gereja. Attitude diorang lain. Saya selalu, dengan UNCHR ni, saya selalu pergi dia punya majlis kan. Jadi, saya selalu jumpa dengan grup-grup ni. Tapi saya, kalau Rohingya yang saya jumpa, yang pandai-pandai lah. Yang cerdik-cerdik, yang ni. Bukan yang biasa-biasa, yang orang marah tu, tidak. Jadi, di situ saya dapat lihat, 3 etnik daripada satu buah negara berbeza. Yang Karen dengan Chin ni, mereka ni bukan Islam dan mereka mostly Kristian. That's why dia kena oppress di negara sebab dia bukan Buddha. Jadi, dia ni dijaga dengan baik oleh church. Won't be surprised, anak-anak diorang ni ada yang hantar ke international school oleh church. Jadi, itu macam kita tengok kan. Kalau kita tengok Karen dengan Chin ni, selalu dapat pergi US memang akan ambil diorang. Sebab diorang punya syllabus, dia guna syllabus UK dan syllabus US. Dan church bayar, gereja Malaysia ni ambil duit bayar untuk dia. Mungkin kelompok dia tak ramai lah. Tapi ini yang saya tengok. Jadi bila saya tanya dia orang, dia can speak very good English. Kemudian, you nak ke mana? Bertanya, kita dah buat permohonan untuk ke Amerika Syarikat. Dan dia ada gathering untuk kawan-kawan dia yang nak pergi. So, adalah yang saya attend kan. Jadi saya tengok, wow, how many of you? 20 of us. We're leaving Malaysia tonight. Thank you Malaysia for having us for this time. Lain tutur katanya. Dan kemudian naiklah mereka ke pesawat dan pergilah ke LA, Houston dan sebagainya lah. Jadi, dia pergi. Jadi nanti yang sisa-sisa dia ni, church akan bantu. Saya terkejut sebab saya ada jumpa dengan satu family ni yang anak dia bersekolah, 3 orang, sekolah international school. Dibayar oleh church. Dia tak bayar. Jadi saya nampak pihak gereja sangat-sangat nak bagi diorang ni hak diorang tu supaya diorang pergi. Maknanya dalam bentuk yang baik, pergilah. Bila kau pandai, kau takkan duduk Malaysia lagi. Dan orang Malaysia pun tak akan marah dengan kau. Kau pergilah. Itu yang berlaku. Tapi tidak dengan Rohingya. Rohingya ni NGO kita buka sekolah. Lepas tu, walaupun menteri cakap dia boleh pergi sekolah, saya tak nampak dia pergi sekolah. Apa mekanisme? Itu saya kata mekanismenya apa? Nak pergi sekolah macam mana? Nak dapat perubatan macam mana? Dia kan menyebabkan, dia akan stres tau pada hospital. Doktor-doktor terpaksa stres nak hadap benda ni. Diorang dah kerja memang dah stres. Stres lagi dengan perangai macam ni. Selalu kita dengarkan luahan doktor-doktor dekat thread, dekat all those social media. Betul. Jadi itu yang saya kata. Saya tetap nak tanya kerajaan lah. Apa tindakan? Takkan nak kata kita tak boleh buang dia. Okeylah macam tu je. Full stop. Itu tak bertanggungjawab. Pada saya, apa sekarang? Sebab kemarahan rakyat. Saya sukalah nak ingatkan ya, isu imigran ni boleh meruntuhkan kerajaan. Betul. Isu imigran boleh meruntuhkan kerajaan. Dan kita dah tengok dah. Germany sebagai contoh. Dulu kan yang kerajaan dia yang sebelum pilihan raya yang dah ada tu, begitu juga dengan Switzerland, semua pro pendatang. Maknanya you come. Bila pendatang terlalu ramai, buat perangai macam negara dia orang, bersepah merata-rata, semua pengundi pilih laluan kiri. Yang anti-migration. Nampak? Menang dekat Hungary, anti-migration. Menang dekat Switzerland, anti-migration. Sebab apa? Menyampah lah. Nampak? You tak rasa dia boleh jatuhkan kerajaan. Dia akan menjatuhkan kerajaan kalau kerajaan tak deal benda ni betul-betul dengan rakyat. Betul.
Saya pun rasa benda yang sama sebab boleh jadi PRU kalau akan datang yang mungkin tak lama, setahun dua lagi, saya rasa isu Rohingya ni dijadikan sebahagian daripada manifesto. Sebab saya tak terkejut sebab isu ni kalau tak diselesaikan sekarang ni, dia sekarang ni pun dah jadi makin parah. So bayangkan lagi 10 tahun sebab saya rasa jarak masa ni tak lama. Tak. Jadi macam ni. Tak. In fact, saya rasa, saya pun pernah jumpa lah dengan beberapa MP parlimen lah. Kan, saya tanyalah sebab parlimen yang boleh cakap. Saya tak boleh kan. Jadi saya kata, boleh tak nak selitkan kalau boleh. Saya jumpa semua. Ada 2-3 orang lah. Ya, daripada parti yang berbeza. Tapi ada satu parti ni, dia cakap dengan saya, dia kata, every time I want to open my mouth regarding the refugees, regarding ni memang I dah kena hempuk awal-awal lah, dia kata. Tak, macam dia susah nak cakap benda tu dalam parlimen. So saya kata, susahlah. Benda ni benda rakyat. Itulah gunanya ahli parlimen. Kalau tak payahlah ahli parlimen, saya kata biar kami je lah yang buat keputusan. So dia memang cerita pada saya, dia antara orang MP yang concern apa yang saya concern. So saya jumpa dia dan saya kata, boleh tak nanti you bawa benda ni, not only for Rohingya, for everyone, supaya rakyat Malaysia tahu. Dia kata dia dah cuba. Every time dia nak push je, nanti dia akan kena. Memang dia orang semua tak nak dengar, dia kata. Jadi benda tu tenggelam. Dan kemudian saya jumpa juga dengan seorang lagi daripada parti berbeza, pun cakap benda yang sama. Dia kata, I ni dah 10 tahun dah. Dia kata, every time I nak buka mulut, jawapan dia memang dah scripted macam tu. Dia kata, tak jawab pun soalan I. Dia kata, jadi saya dapat faham bahawa seolah-olahnya macam jadi satu tabu pula di parlimen kita nak bercakap tentang refugees. Walhal benda ni yang menggelegakkan hati rakyat Malaysia pada ketika ini. Contoh macam di Selayang lah, saya rasa siapa MP di Selayang, saya rasa dia jadi macam orang salahkan di BKL kenapa tak penguasaan lemah dan sebagainya. Dalam masa yang sama dia akan terpalit kepada MP di Selayang. Dan macam mana dia jadi macam orang dah marah sebab bayangkan satu pasar burung Selayang dulu, saya rasa dulu waktu kecil-kecil saya selalu ke sana, tapi yelah bila ke sana sekarang yang ramainya adalah Rohingya. Betul. Benda ni akan secara tidak langsung orang akan salahkan kerajaan, Betul. orang akan salahkan MP tak buat kerja di BKL juga. Ya, semualah orang salahkan. Okey, sekarang ni apa tu kau tak buat kerja, kamu kerja buta je. Saya suka tengok komen-komen macam itu kan. Sonok orang yang Malaysia kalau dia mengamuk dalam online tu memang sonok. Okey, jadi sekarang ni macam saya kata, itu sebab bila kita tulis tahun 2013, right to work for refugees, bukan nak suruh dia jadi hakim, tidak juga untuk jadi pensyarah, tidak. Kita, nampak tak? Dia sekarang dah pegang pasar burung Selayang tu. Dia dah ada rangkaian dia sendiri, geng-geng dia. Dan kita pula terpaksa beli pada dia. Kan? Dulu kita nampak orang Cina kan. Ada kat pasar Selayang tu orang Cina, Melayu sama ada. Semua dah pupus, saya kata. Dia dah pegang rangkaian dia. Itu sebab kita kena kontrol. Itulah gunanya pengawalan pelarian tu. Apa sektor dia boleh masuk. Dia boleh bekerja dalam sektor tu tapi kita kawal dia. So maknanya, okay, you hanya ni je, jangan keluar. Keluar. Ingat tak dulu kita masa lepas COVID, kita tangkap semua, diorang tak keluar, tak bergerak pasal. Itu pula masalah Malaysia sebab kita penggantungan kepada tenaga asing ni sangat tinggi. Okey, sekarang kita nak bagi win-win situation kan? Okay, win-win situation. Apa pekerjaan yang kita boleh bagi pada dia? Orang Malaysia jangan merentan dulu. Dengar, dia bukan nak jadi pensyarah, dia bukan nak jadi polis, tidak. Dia nak jadi kerja-kerja biasa yang dia memang dah berlumur dengan kekotoran tu. Korang pun tak nak buat kan? Jadi kita bagi dia. Dan itu buat pada saya, tapi dalam apa-apa keadaan, mana rakyat Malaysia dulu? Dan memang sektor tu rakyat Malaysia memang tak nak buat. Macam kita tahu kan buruh kat ladang, mana ada rakyat Malaysia nak buat. Kita paksa ambil buruh Bangladesh, buruh Indonesia, itu clear. Clear, tak apa. Rakyat Malaysia pun tak nak buat kerja tu. Dia pun memang kata tak apa, it's okay. Tak apa. Tapi sebelum kita bagi pada diorang tu, kita buatlah dulu. Yang dalam adakah rakyat kita yang miskin-miskin ni tak dapat sebab diorang dah conquer. Sebab saya ada baca a few laporan, rakyat kita yang miskin, yang sekarang ni pun dalam keadaan yang susah. Sebab apa? Majikan suka nak ambil yang diorang ni. Tak payah bayar sok-sok. Tak payah naya. Bayar gaji murah pun sanggup kerja. Orang Malaysia tak boleh lah. Orang Malaysia kena ada sok-sok. Betul tak? Kena ada pelindungan lah kan. Jadi diorang kata susah je. Jadi rakyat Malaysia susah dapat kerja tau sekarang. Dan banyak juga keluh kesah yang saya pergi ke kilang-kilang. Yang kilang-kilang ni, keluh kesahnya ialah diorang akan ambil orang asing jadi bandu. Jadi macam land leader. Orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India yang ni dah jadi macam kuli. Itu pun isu juga. Jadi, Rohingya ni, dia secara tak langsung dia akan menerbitkan rasa kebencian tu kepada yang lain juga. Nampak tak? Yang dia pergi serang kedai Bangladesh dekat Terengganu. Betul. Kedai tu ada lesen sebab dia kahwin dengan orang Malaysia. Lepas tu, tak boleh lah you serang dia sebab dia documented. Itu pula Malaysia. Jadi nampak tak? Udah haru biru kita. Marah ke Rohingya, habis semua kita balik, kita belasah.
Salah lah. You tak boleh lah kalau macam kedai tu memang dia memang kita tahu dia kalau foreigner ni dia kahwin dengan rakyat Malaysia, memang dia nak bisnes. Itu memang kita tahu. Tapi you tak boleh nak halang perkahwinan. Nampak macam mana mungkin dia cinta sama cinta kan, nak macam mana. Tapi tak boleh lah buka kedai macam gitu. So kalau dia buat kedai, dia ikut nama isteri dia semua, you tak boleh datang dan ambil dia. Cuba sekarang masalah kita ialah yang ialah refugees ni. Stateless ni nak letak mana? Yang itu tak apalah, dia ikut wife dia. Kalau dia bercerai dia tak pakai lagi dah orang kata spouse dia tu. Tak apa. Yang ini yang tak documented ni. Yang akan beranak awal tahun hujung tahun. Macam mana ni? Saya concern yang itu. Sebab bila menuntut yang bukan-bukan dan disambut oleh mereka yang duduk di luar, yang barat akan dengar tau. Dia akan kata kita yang salah. Kita yang tak bagi dia rights. Dalam undang-undang antarabangsa ada syarat-syarat dia. Bila dah terlalu lama bergenerasi dan kemudian mereka boleh berasimilasi, mereka boleh bertutur, mereka boleh berpakaian, mereka boleh macam-macam tu. Walaupun dia kata kita tak kata kita nak. Tapi you kena faham. Dalam perlembagaan persekutuan kata apa? Dalam undang-undang antarabangsa kata apa? Dia tu sebab saya kata, janganlah kata, oh tak kami tak nak benda ni, kami menghargai Malaysia je. No. Dia ada benda-benda tu. Jadi, tak mustahil satu hari nanti dia kata, kami dah boleh cakap Melayu. Lebih baik daripada setengah orang-orang bukan Melayu kat Malaysia. We can speak better than you. Kita boleh itu, kita boleh ini. Kita pegang, dia kata, konsensi sayur-sayur semua kita pegang. Apa you nak cakap masa tu? Betul. Dan kalau tak silap saya dekat dalam perlembagaan pun menetapkan untuk dapat syarat Bumi Putera ataupun Melayu adalah lahir sebagai Islam. Walaupun dia tak mengucap ke, dia tak mengajar sembahyang kan. Kita pernah tangkap kan, dia tak reti mengucap pun. Tapi dia kata dia Islam sebab dia punya reason dia datang Malaysia sebab dia sebagai orang Islam yang dibunuh kan. Boleh jadi nanti, yelah bayangkan Chinese, Indian, kawan-kawan kita yang tak dapat hak Bumi Putera pun, tiba-tiba orang Rohingya ni dapat hak Bumi Putera. Itu sebab kalau kita tengok sekarang ni dekat mana-mana pun social media, semua bangsa bersatu. Setuju. Sampai ada petition lah kan hari tu. Ada. Dan petition tu menyakiti seorang yang duduk di US ke UK macam gitulah. Dia minta yang change.com tu turun kan. Tapi di situ pada saya dah menunjukkan bahawa kalau dia biarkan maknanya kita buka lah secara open, ada sampai jutaan tu. Betul. Sebab day by day dah kemudian sampai macam ni ada sampai radio pun boleh nampak building tu kan. Macam such a shock kan. Nampak? Punyalah orang Malaysia dah tak boleh nak sabar tu. Apa benda ni? Memang betul tuan tanah. Tapi tuan tanah tu boleh dengan tindakan. Yang betul. Okay, have to be like this. Inilah yang susah tau. Bila itu yang saya selalu cakap. Bila undang-undang tak dilihat sebagai benda yang menangani. Selalu kita rasa undang-undang ni menyekat-menyekat. Sebenarnya walaupun tuan tanah, tapi tuan tanah mana boleh akta construction kita cakap apa? Boleh Kita dah jadi macam Egypt ke apa? Dekat Egypt, this normal. Kau buat yang pertama, kasih lagi sambung yang kedua. Kasih sambung yang ketiga. Keempat, itu normal negara-negara miskin. Adakah Malaysia balik pada negara miskin? Bila saya tengok building tu, saya mengucap. Saya mengucap sebab apa? Struktur tu macam mana? Jatuh nanti, kalau kena kepala dia je dia mati. Tak apa, orang lain. Kau ada orang kampung sekitar tu, orang Malaysia kan? Jatuh mati kat situ sebab kena dengan kerikil ke apa benda. Di mana penguatkuasaan tentang bangunan? Bangunan kita saya ni nak renovate rumah, punya teruk kena minta majlis perbandaran. Kesiap letak 3,000, 4,000 yang hangus tak dapat balik. Walaupun kode-kodenya nanti tak apa puan pun letak betul-betul dapat balik. Tak ada, menipu. Tak dapat aku duit tu. Kelulusan saja pun dah mahal. Kelulusan je sampai 3-4,000 letak duit. Nak renovate bukannya apa pun, cepok je belakang dan depan sikit je. Dapat dapur cip, lepas tu depan tip. Kena 45,000. Lepas tu duit tak dapat bayar. Lepas tu kata okey sebenarnya puan dah melanggar kesalahan. Kenapa? Puan letak kaca ni tak boleh. Cakap je lah nak ambil duit tu kan. Habis senang je cerita dia. Tak apalah, saya dah buat. So okay. Itu orang Malaysia. Dia tak sure tak dapat ni. Boleh dia naikkan building tu. Jadi esok jadi sama tinggi dengan Menara 118 dia kata. Pada muka. So this is the problem. Jangan sibuk nak cakap this one. Pada saya, local law is very weak. Very weak. Kenapa? Penguatkuasa mana? Pejabat tanah mana? Tidur ke apa? Kebanyakan makan rasuah ke macam mana? Kita banyak rasuah je kat Malaysia ni. So this is pada saya, this is a problem for us. Bila kita cakap pasal rupiah, kita tanya melihat pada dia tau. Kita melihat semua fungsi-fungsi badan yang berkaitan di Malaysia ni. Dan inilah salah satunya, orang kata bila ada isu macam ni, bau terjaga. Lena yang panjang. Macam, ya ke ada? Tapi building tu pada saya itu sangat-sangat menyesak hati. Sebab apa? Sebab ada keselamatan. Selama dia naik tu tak ada orang nampak ke? Of course nampak construction kan sebab dia pada bawah. Naik-naik dia bukan building macam kita buat building tak. Dia naik satu. Usaha lah dia. Takkan tak dapat crane.
takkan tak nampak kalau Api dengan air boleh masuk macam mana? yes, who give? Must be somebody, right? Ha. Itu sebab saya kata tuan tanah tu siapa? Connection dengan politician ke? Kita kat Malaysia ni connection dengan politician je. Sorry to say, I want to be frank. Ada connection dengan politician semua jalan. Money is a king. Ini masalah kita. Itu sebab saya kata sebelum orang Malaysia ni, orang nak mengamuk-ngamuk, kita tengok siapa tangan yang di kalangan kita sendiri yang bagi dia orang sampai macam ni. Tak TNB, takkanlah buta kan? Betul. Air takkan pasang buta-buta je. Kalau kita faham, ya Allah, kalau TNB, Susah sebenarnya. ya Allah, dia Nak memang kena ada tiang tukar, dulu. Ya, nak tukar meter pun macam-macam persoalan kan melainkan ditukar untuk kita. Tapi kalau kita nak minta tukar, kenapa? Mengapa? Kalau kita nak upgrade kan. Oh, dia ada macam-macam rules lah. Dia kena bagi, kita kena panggil dia kan. Baru kita boleh buat. Itu pada saya, ya Allah, teruknya nak tukar meter je kot. Bukannya nak menipu supaya nak bayar RM1 sebulan. Tidak. This is the thing. Itu yang orang Malaysia marah. Sebelum itu saya kata, kita kena menyelami. Kalau saya selami semua aspek. Saya tengok dulu. Memanglah marah. Kalau saya pun marah. Kita orang Malaysia ada yang dekat Pahang tu air tak masuk lagi. Tempat tahan tunggu sultan datang dia kan. Ini dia sedap-sedap je macam tu. Itu sebab saya kata, kemarahan rakyat Malaysia ni at one point, bukan semudah kita cakap, kita tak boleh buang dia. Tak boleh buang dia. Bukan. Ini dia. Memang selama hari ni pun tak ada seorang pun yang rakyat Malaysia campak keluar pun. Tak ada. Ada dengar rakyat Malaysia campak sekumpulan orang Rohingya ke laut hingga mati? Tak ada. Itu saya kata, kebaikan kita sudah habis tahap. Betul. Maksudnya kesabaran ni dah lama sangat. Lama dah. Lama sangat. Berpuluh tahun. Dia datang bukan tahun 2002 ya. Bukan tahun 2017 pun. Dia dah datang pengakhiran 1970-an. Oh. Ya, dia dah 3 generasi kat sini. You nak mention, you boleh pergi Penang, tengok. Dia dah kahwin dengan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ramai kahwin. Dan KBRI memang pening. Kahwin dengan refugees, tak sah. Sedangkan you nak kahwin dengan immigrants, pekerja imigran, macam nak kahwin dengan Bangladesh kan. Dia tak boleh pakai tag labor dia. Dia kena batal balik negara. Then you apply untuk dia nikah dengan you. You jangan main-main. Itu peraturan immigration jelas. Kat sesiapa pun, macam katakanlah suami tu dia student kan, jumpa kat universiti, jatuh cinta nak kahwin. Kena batal dulu student visa tu. Sebab kalau dia nak open, melainkan kalau dia memang nak sambung belajar tu lain. Tapi kalau dia nak kahwin, dah habis belajar, kata dia nak kahwin, dia kena batal dulu balik negara dia 6 bulan baru masuk balik. Dengan budi bicara immigration. Dan immigration akan bagi 2 bulan tempoh untuk menikah. Pandai-pandailah pergi ke embassy, pandai-pandailah dapatkan surat, pandai-pandailah pergi majlis agama Islam, pandai-pandailah tempah Tok Kadi, tempah pelamin apa bagai dalam masa 2 bulan tu. Kalau terlepas tarikh tu, kena mohon lagi. Jadi dia yang dekat sini ni kahwin dengan orang luar negara memang bukan tanggungjawab kita. Sebab saya tengok kedutaan Indonesia pun dah pening sebab ramai rakyat dia di Pulau Pinang berkahwin dengan Rohingya ni. Father Rohingya, mother Indonesian. Dan kita pun ada rakyat Malaysia, kita tak tahu kenapalah bodoh sangat. Terpaksa kata bukan tak bodoh. Sebab bila you kahwin, sedangkan macam saya kata kahwin nak jatuh cinta dengan labor tag pun you kena macam-macam. Ini kan pula refugees yang non-documented at all. Apa jadi anak you? Betul. Itu yang saya kata, apa bodoh sangat dia orang ni. Sebab tu fikir macam tu. Bodoh sangat ke sampai kita ambil refugee jadi kita punya suami? Awak teruk sangat ke? Hilang dah ke? Okey, I bukanlah bukanlah saya ni nak question jodoh orang. Tapi jodoh boleh dipilih kot. Kan? Anak tu lahir macam mana? Taraf perkahwinan tu macam mana? Itu sebab saya kata kita terlalu lalai dengan dia tau. Perkahwinan ni macam mana dari syariat Islam? Kita negara Islam kata kan? Apa syariat dia? Majlis agama Islam tahu ke dia kahwin? Dia nikah? Ada tak kita ada section refugees dekat Majlis Agama Islam untuk kita mengesahkan perkahwinan pasangan-pasangan refugees ni? Sebab itu tuntutan syariah ya. Tuntutan duniawi saya dah sebut dah. Tuntutan syariah macam mana? Sah ke? Nikah dia macam mana? Cerai dia macam mana? Itu sebab dari segi Rohingya refugees ni, kalau kita tengok dari segi kes kekerasan rumah tangga sangat tinggi sebenarnya. Ramai. Saya pernah jumpa lah beberapa wanita refugees Rohingya ni yang memang dia kena balon dengan husband dia. Tengok je lah yang dalam Grab tu. Itu dah ditunjuk. Betul, nampak? betul. Itu saya tak terkejut. Nampak tak? Isteri dia macam muda sangat kan? Dia dah ada anak seorang kan? Tengok husband pun muda. Betul tak saya kata? Dia akan cari yang muda-muda. Itu baru satu. Atau dalam perut ada lagi tu. Atau depan beranak lagi. Beranak lagi. Selagi womb tu boleh pakai. So this is I always say, what's next? What's next for us? Bila Prof cakap macam tu, saya macam, betul. So, contoh untuk orang yang tak faham konteks, masalah kepada contoh wanita lokal yang ada IC dan sebagainya,
berkahwin dengan refugee, anak tu tak boleh didaftarkan. Pertama sebab perkahwinan tak berdaftar. Betul. Sebab suami tak ada Tak ada daftar dokumen. apa-apa, tak ada dokumen. Kemudian perkahwinan tak dapat daftar. Bila perkahwinan tak boleh didaftar, anak pun tak boleh dapat IC, tak ada dapat dokumen. Bila tak ada dokumen, tak boleh pergi sekolah, tak boleh pergi hospital dan sebagainya, bank apa. Semua tak boleh. Semua tak boleh sebab tak ada dokumentasi. Dia bukan PR pun. Saya pernah jumpa yang father Indonesian, mother Malaysian. Kemudian masa tu dia tak daftarkan anak dia something like that, tapi anak dia PR. Walaupun lahir kat Malaysia tu ada soal teknikal dia lah. PR. Nampak tak? PR pun dia kesian dia kena bayar double pergi sekolah. Mak dia kata tak terpaksa bayar double sebab dia dah bercerai dengan husband dia. So dia terpaksa bayar double. Saya educate saya pada perempuan Malaysia Kalau kita kahwin dengan foreigner ni, pastikan pertama dia tu berdokumen. Tak kira negara mana pun, except Israel lah. Israel tak boleh. Yang lain tu tak boleh. Yang lain boleh. Tapi pastikan dia berdokumen supaya nanti immigration boleh bagi pandangan. Immigration ni pada saya, they all very, actually diorang concern. Ini pengalaman saya sebab saya berkahwin dengan bukan warga negara. Mereka sangat concern apabila kita datang untuk berkahwin, dia akan tanya betul ke nak kahwin dengan orang ni, tahu tak consequences dia kan. Maknanya dia jaga rakyat Malaysia. So lepas tu saya pula as a lecturer memang saya bantu. Mana-mana yang nak kahwin tu, banyaklah parents-parents yang akan kadang WhatsApp saya, call saya, okey ke anak dia nak kahwin dengan lelaki lepas ni. Saya kata ada dokumen. Ada, dia ni dulu student jumpa kat universiti, cakap boleh, tak apa. Itu hak dia. Kalau family setuju, tak ada masalah. Tapi dia kena hilangkan dulu, dia punya tu tukar. Dia kata, apa tu lah, balik 6 bulan, lepas tu nikah kat Malaysia. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Ikut peraturan negara. Sebab, bila anak lahir, perkahwinan yang buat di Malaysia, ibu Malaysia walaupun father bukan, automatic Malaysia. Automatic Melayu. Walaupun mak dia Melayu, kalau mak dia Cina, mak dia tidak. Dia macam tu. Tapi, bila you lahir dekat luar negara, tidak didaftarkan, maka anak itu akan ikut bapa ataupun domisili negara yang dia dilahirkan. Macam sekarang macam hari ini kita dengar, kita akan ada akta yang mana kita dah amend, yang mana nanti mak dia walaupun kahwin dengan lelaki luar negara, anak automatik Malaysian. Itu untuk menyelamatkan anak. Betul. Daripada dilarikan oleh suami jika perkahwinan dalam ini. Nampak tak? Kita jaga tau. Jadi sekarang ni, anak-anak tu macam mana? Macam saudara cakap lah, anak-anak tu macam mana nanti? Bukankah kita menzalimi anak-anak dengan segi perkahwinan yang sebegitu? Bukan tak boleh kahwin, tapi tengok dulu siapa yang kita nak kahwin. Dan apa yang saya kata, again, saya tanya, di mana pengawalan pelarian? Mana mekanisme ni? Perkahwinannya, kesakitannya, kematiannya, semua kena ada. Di situlah. So kita nampak lah sebenarnya, bila bincang-bincang ni, dia bukannya satu, dia bercambah dah. Jadi bila berkahwin, apa jadi pada anak dan sebagainya. So sebab tu, kenanya ada penguatkuasaan dan saya rasa memang kena ada solusi untuk isu Rohingya ni. Baik, Prof, ada kata-kata akhir kita nak tutup untuk episod ni? Saya mengharapkan supaya isu Rohingya ni tidak bermusim lah lepas ni ada marah-marah ni senyap. Kan tahun 2028 bertambah balik. Saya pun tak lama lagi nak pencet, tak nak cakap lah dah kan. Tapi pada saya, kalau kita nak melihat masa depan Malaysia yang gemilang, kita kena ada mekanisme pengawalan pelarian. Pertama, bukan kita nak naya mereka. Kita nak supaya mereka dapat hak yang mereka dapat dan mereka pergi ke dunia ketiga yang mereka idamkan. Ya, dan kita menyimpan mereka bukan untuk selama-lamanya. Cuma sekarang bila tak ada pengawalan tu dan sistem tu, kita terpaksa menerima lambakan yang luar dan jangka dan akhirnya menyebabkan rakyat kita rasa kurang selesa. Jadi saya rasa tindakan ini patut diterajui oleh KDN lah. Dan juga agensi-agensi lain supaya nampak adil kepada dua-dua belah pihak. Betul. Dan kepada orang awam seperti kita semua, kalau kerajaan memberi akses pendidikan dan peluang pekerjaan, janganlah terlalu mudah-mudah sembrono cakap, oh ini nak bagi kerakyatan dan sebagainya. Tidak semudah itu yang apa yang kita faham. Sebenarnya itu adalah sebahagian daripada solusi untuk mengekang daripada isu ni terus merebak dan jadi isu lebih besar. Baik, terima kasih Prof. Salawati. Saya rasa antara episod yang sangat banyak saya dapat input daripada Prof. Sudi datang ke podcast UKM Pakarunding. InsyaAllah kalau ada isu-isu yang lain, boleh kita sembang juga nanti di episod akan datang. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Salawati. Kita jumpa lagi insyaAllah di episod yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.